Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Muallimah Syakira. Okay, kelas boleh duduk ya. Okey, saya nak tanya, semua dah siap kerja rumah ke belum? Dah Nur Kaisara. Saya nak tengok kerja rumah awak. Oh, kerja rumah saya memang saya malaslah nak buat. Macam pening, saya tak faham apa-apa pun nak mengajar sebenarnya. Awak tak siap kerja sekolah saya. Result awak macam mana? Awak ingat result awak okey sangat kan? Perasaan? Siapa tak buat kerja sekolah? Ha? Kalau memang sekali lebih saya nak buat, memang ke mak saya pun lebih buat cikgu. Waktu istirahat, semua pelajar boleh berehat sekarang. Boleh turun. Cikgu ada yang cuma boleh sikit-sikit dulu dekat luar. Sekarang, jom. Bedai, kau okey ke tak? Macam tadi tu macam dia ada sikit lah dengan mak. Tak ada, mereka masih marah-marah aku je. Aku pun penat dah. Aku faham, tapi dah bisa saya cakap, kalau kita nak dapat ilmu, kita kena beradab dengan guru. Barulah kita dapat keberkatan ilmu tu. Nabi SAW pernah bersabda, bukan dari kalangan kami orang yang tidak menghormati orang alim. Jadi kau kenalah menghormati guru. Kalau tak, kau takkan dapat result yang bagus. Kamu faham, kau mesti dapat result yang bagus kan? Lagi pun kita dah pakai exam dah. Aku rasa kau kena minta maaf dengan Malimah dulu, baru kau dapat result yang bagus. Okeylah, aku rasa aku nak pergi minta maaf kat Malimah. Assalamualaikum Mak. Memang saya nak minta maaf pasal saya marah Malimah tu. Saya tak sengaja. Baik, saya dah lama maafkan awak sebenarnya. Okay, sebagai seorang pelajar, awak kena beradab dengan guru. Walaupun awak belajar pandai macam mana pun kena beradab dengan guru. Ingat, adab guru baru ilmu. Selepas meminta maaf, Dain mula berubah. Dia belajar dengan bersungguh-sungguh, bukan sekadar untuk lulus, tapi kerana dia mula menghargai ilmu dan guru. Peperiksaan hanya menguji akal, tapi adab menguji hati. Hormatilah guru kerana ilmu tanpa adab ibarat pohon tanpa akar. Ikhlas, Alhamdulillah. Peperiksaan tengah tahun dah berakhir. Saya dah tanda semua paper dan saya ada berita gembira untuk semua. Saya ada seorang pelajar yang mendapat markah tertinggi, 90 markah, jatuh kepada